Belajar sirah, macam mana kita nak gunakan sirah dalam kehidupan kanak-kanak pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Salam Ramadan Al-Mubarak. Jika tuan-puan pertama kali mendengar tentang Udemy Education dan Nomad Schooling Udemy, hari ini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Yaqzan, pengasas kepada Udemy dan Nomad Schooling dan merupakan guru pengembara sirah. Saya telah mengembara ke 50 negara dan pada tahun lepas saya telah mengembara selama 1 tahun, pergi ke 14 buah negara dan daripadanya saya pergi ke 6 negara untuk menjalankan dokumentasi dan dokumentari, penggambaran video, foto dan kajian untuk pembangunan modul Sirah Best School, sekolah sirah di Nomad Schooling Udemy, platform untuk anak-anak belajar sirah lain daripada yang lain, tidak berteraskan exam oriented dan ada projek dan aktiviti belajar daripada ibrah adaptasi daripada pembelajaran sirah. Modul-modul di Udemy Education berteraskan dengan 3 teras pendidikan, iaitu pendidikan iman. Kami fokuskan belajar iman daripada pendidikan sirah. Daripada sirah kami fokuskan kepada sirah Nabi Muhammad SAW, dan daripada sirah Nabi Muhammad pula ada banyak cabang-cabang lain yang akan dipelajari oleh anak-anak seperti ilmu tentang fardu ain, tauhid, ibadah, akhlak, bahasa Arab daripada sirah dan pelbagai lagi. Teras pendidikan kedua kami adalah pendidikan bakat. Daripada pembelajaran sirah, anak-anak menghasilkan projek. Projek terselahlah pelbagai bakat anak-anak, pelbagai projek dan pelbagai hasil. Jadi kita nak galakkan anak-anak ni menjadi innovator, berfikir dan tidak sekadar menjadi followers. Dan akhir sekali, teras pendidikan ketiga adalah pendidikan world schooling. World schooling ini adalah pendidikan yang tidak hanya berada di dalam kelas sahaja, belajar daripada dunia luar, daripada pengembaraan, dan guru yang pergi mengembara, iaitu saya sendiri, akan berkongsi kisah pengalaman, lokasi, geografi, geopolitik, budaya, masyarakat, sosial dan sebagainya kepada anak-anak supaya pembelajaran sirah ni lebih difahami dan juga anak-anak dapat melihat keluasan agama Islam tersebar di seluruh dunia. Khilaf itu adalah rahmah, dan melihat keluasan fiqh supaya anak-anak ini tidak melihat Islam itu hanya berada di dalam Malaysia saja, maka pemikiran akan terhad. Jadi kita perlu melihat Islam ni jauh keluar, di kutub utara, di kutub selatan pun ada Islam, dan bagaimana melaksanakan Islam. Dan itulah kelebihan kalau belajar dengan teras pendidikan world schooling. Alhamdulillah, tahun ini mudah sebenarnya sebab di TikTok telah ada replika seperti ini. Ini binaan daripada Cardboard dan dapat siapkan Masjidil Haram. Mudah untuk anak-anak belajar sirah. Antara lokasi yang penting adalah Mekah dan Madinah. Dan daripada ini, anak-anak didik kami menghasilkan pelbagai projek, membina semula Kaabah, membina semula replika Masjidil Haram. Pelajar-pelajar yang besar pula, mereka mengkaji tentang struktur binaan Kaabah yang berubah zaman berzaman. Hari ini projek Saudi membesarkan Masjidil Haram, apa dia vision 20-30 Saudi. Jadi mereka perlu kaji dan mereka dapat belajar dengan isu-isu semasa melalui pembelajaran sirah yang berada di Nomad Schooling Udemy. Alhamdulillah. Daripada sinilah lahirnya bakat. Projek sirah bakat. Inilah sirah yang dibezakan dengan pembelajaran di luar sana. Belajar bukan sekadar di buku teks mata-mata untuk exam, bukan. Jadi belajar untuk kita adaptasi. Belajar sirah, macam mana kita nak gunakan sirah dalam kehidupan kanak-kanak pada hari ini. Di situlah kami ajarkan. Alhamdulillah, Udemy Education telah ditubuhkan sejak tahun 2018 dan bermula dengan program pendidikan pembangunan bakat dan telah berkembang pada tahun 2020. Sempena PKP, kami mula menjalankan kelas online, iaitu kelas sirah, dan bermula daripada batch pertama, program Ramadan, program sekolah sirah, dan berkembang daripada 2020 sehinggalah hari ini 2026. Telah 7 tahun kami mendidik online dan offline, belajar secara nomad tentang pendidikan sirah Nabi Muhammad SAW, termasuklah bahasa Arab, Al-Quran, tadabbur dan sebagainya. Kenapa Nomad Schooling Udemy? Kenapa sekolah nomad? Belajar sirah di sekolah nomad? Nantikan video seterusnya saya akan kongsikan.